Kakak, wife saya paksa saya beli rumah tapi gaji saya 3,500 saja. Boleh ke dapat rumah landed? 3,500 boleh. Boleh sangat-sangat. Sure ah? Sure. Sekarang ni, kita berada dekat satu kawasan dan satu kawasan perumahan yang akan mature satu hari nanti. Dan Rumah landed ini landed lah. This house nampak cantik Sure tak? boleh beli rumah ni? Sure boleh. Sure boleh. Dan tengok ni, rumah ni cantik tak? Nampak besar juga. Ya, rumah ni memang besar dan dia ada 3 bilik, 2 bilik air dan ini adalah rumah landed. Bukan apartmen ya, landed. Tengok dia punya bilik, toilet je. Ini bilik ni, rumah ni 4 bilik. 4 bilik ah? 4 bilik, bukan 3 bilik je, 4 bilik. So memang sangat selesa lah. So kalau dia living room dan dapur dia separate ya, dia separate dan tengok dia punya dapur sangat luas. Sangat luas. Kalau you nak jadikan ini wet kitchen pun boleh, ataupun ini bilik ni pun boleh nak letak satu katil untuk bilik yang terakhir. So masih ada lagi ruang dekat belakang. Belakang ada luang lagi Ada lebih kurang dalam 5 kaki lah macam tu. Kalau nak buat wet kitchen memang boleh sangat. Letak washing machine ke. So rumah ni memang sangat cantik ya. Boleh tak saya bawa wife saya datang Ya, memang boleh bawa wife you datang, bawa wife you tengok, untuk nak boleh booking rumah ni. Rumah ni pun zero booking. Rumah ni zero booking. So kalau anda berminat boleh hubungi saya.